Di bumi Malaysia, tersembunyi 10 lokasi yang begitu unik dan menakjubkan. Tempat-tempat ini bukan sekadar indah pada pandangan mata, tetapi menyimpan sejarah, budaya dan misteri yang membuat pelancong luar negara terkejut apabila mengetahuinya. Ramai tidak percaya bahawa semua ini sebenarnya wujud di negara kita sendiri. Hari ini, kita akan menyelami 10 hidden gem Malaysia yang jarang diperkatakan, namun mampu membuat sesiapa sahaja terpukau. Lokasi pertama, Gua Madai di Sabah. Terletak di daerah Kunak, Gua Batu Kapur ini bukan sekadar tempat pelancongan, tetapi nadi tradisi masyarakat idahan. Sejak turun-temurun, di sinilah mereka mengutip sarang burung walit bernilai tinggi. Pengambilan sarang tidak dibuat sebarangan. Ia diikat dengan adat, doa dan pantang larang. Hanya keluarga tertentu yang berhak memanjat dinding gua yang tinggi menggunakan tangga rotan dan tiang buluh. Setiap musim menuai, mereka terlebih dahulu memohon restu dan menjaga tutur kata. Cahaya matahari yang masuk daripada bukaan di bumbung gua memancarkan sinar di antara tali, tangga dan dinding batu kapur, menjadikan suasana di dalam Gua Madai seolah-olah pintu ke dunia lain. Bagi pelancong luar, mereka bukan sahaja kagum dengan keindahan gua, tetapi juga kagum melihat bagaimana tradisi purba ini masih kekal hidup dalam dunia moden. Lokasi kedua, Bohe Dulang di Semporna. Dari jauh, pulau ini kelihatan seperti separuh mangkuk raksasa yang timbul di tengah lautan biru. Hakikatnya, Bohe Dulang merupakan sebahagian daripada kawah gunung berapi purba yang telah tenggelam dan kini menjadi sebuah laguna yang tenang. Dari puncak Bohe Dulang, pandangan terbentang luas, air laut hijau kebiruan, pulau-pulau kecil yang bertaburan, dan terumbu karang yang jelas kelihatan dari atas. Ramai pelancong luar menyangka mereka berada di Maldives atau Kepulauan Pasifik, sedangkan kaki mereka sedang berpijak di bumi Sabah. Di sebalik keindahan itu, pulau ini juga menjadi habitat burung dan hidupan marin yang menjadikan kawasan ini antara khazanah laut paling istimewa di Malaysia. Lokasi ketiga, Pulau Tiga, juga di Sabah. Pulau ini suatu ketika dahulu hanya sebuah nama kecil di Laut China Selatan. Namun, ia tiba-tiba terkenal di seluruh dunia apabila dipilih sebagai lokasi musim pertama rancangan realiti antarabangsa terkenal. Sejak itu, ramai yang menggelarnya Survivor Island. Apa yang menjadikannya unik bukan sekadar sejarah rancangan televisyen itu, tetapi kewujudan lumpur gunung berapi semula jadi di pulau ini. Di beberapa kawasan, tanah terbuka memuntahkan lumpur yang dikatakan kaya dengan mineral. Mereka yang datang ke sini akan melumurkan badan dengan lumpur sebelum membasuhnya semula di laut, seolah-olah menikmati spa semula jadi di tengah pulau tropika yang terpencil. Dikelilingi hutan hijau, pantai yang sunyi dan air laut yang jernih, Pulau Tiga memberikan rasa seolah-olah anda benar-benar terpisah daripada dunia luar. Lokasi keempat, Pouring Hot Spring di Ranau. Di sini, air panas semula jadi yang muncul dari perut bumi dialirkan ke dalam kolam-kolam mandi yang terbuka. Uap halus yang terbit daripada kolam memberi rasa nyaman, terutama pada cuaca dingin di kaki banjaran Krokke. Ramai yang datang untuk merendamkan badan yang penat, kononnya untuk melegakan otot dan melancarkan peredaran darah. Namun, pouring bukan sekadar tentang air panas. Hanya beberapa minit berjalan, pengunjung boleh menaiki laluan ke Canopy Walk, jambatan gantung tinggi yang melintasi hutan hujan tropika. Dari atas jambatan, kedalaman hutan yang hijau pekat, bunyi unggas, dan udara lembap yang menyentuh kulit mengingatkan kita bahawa inilah sebahagian daripada hutan tertua di dunia yang masih utuh di Malaysia. Lokasi kelima, Tasik Biru Seri Kundang di Selangor. Tasik ini pada asalnya ialah lombong biji timah pada zaman penjajahan British. Apabila aktiviti perlombongan terhenti, kawasan besar yang digali itu dipenuhi air dan bertukar menjadi sebuah tasik yang luas. Nama Tasik Biru datang daripada warna airnya yang pernah kelihatan kebiruan kerana kedalaman tasik dan pantulan cahaya langit. Hari ini, tasik ini menjadi lokasi rekreasi dan sukan air bagi penduduk sekitar. Ada yang datang untuk beriadah, memancing, menaiki bot atau motoski air. Bagi pelancong luar yang tidak pernah mendengar nama tempat ini, mereka terkejut apabila mengetahui bahawa di pinggir bandar, tidak jauh dari ibu kota, tersimpan sebuah tasik bekas lombong yang kini menjadi kawasan riadah yang tenang. Di sinilah sejarah industri biji timah dan gaya hidup moden bercantum dalam satu lanskap. Lokasi ke-6, Gua Niah di Sarawak. Jika di Gua Madai kita melihat tradisi yang hidup, di Gua Niah kita melihat jejak manusia purba yang telah lama pergi. Di sinilah para ahli arkeologi menemui rangka manusia yang berusia puluhan ribu tahun, menjadikan Gua Niah antara tapak penempatan manusia tertua di rantau ini.
Dalam kegelapan gua yang besar, dengan pintu masuk yang menjulang tinggi, kita dapat membayangkan kehidupan manusia pertama yang berlindung di sini. Mereka menyalakan api, menyediakan makanan, dan melukis sejarah kehidupan mereka pada dinding batu. Hari ini, pelawat berjalan di atas pelantar kayu, melintasi ruang-ruang gua yang sejuk dan lembap, sementara di luar, hutan hujan Borneo terus berbisik dengan bunyi serangga dan burung. Gua Niah mengingatkan kita bahawa cerita Malaysia bukan hanya bermula dengan kesultanan dan penjajah, tetapi jauh lebih tua daripada itu. Lokasi ketujuh, Sungai Lembing di Pahang. Sekali imbas, ia kelihatan seperti sebuah pekan kecil yang sunyi. Namun suatu ketika dahulu, inilah pusat pelombongan biji timah yang sangat penting. Terowong-terowong lombong yang dalam dan panjang dibina di bawah tanah, menjadikan kawasan ini antara lombong terdalam dan terluas pada zamannya. Kekayaan yang mengalir keluar dari perut bumi menjadikan Sungai Lembing digelar ibarat kota emas di timur. Hari ini, kesan sejarah itu masih dapat dilihat melalui muzium, terowong lama yang dibuka kepada umum, rumah-rumah kolonial, dan bangunan tinggal yang membawa nostalgia masa lalu. Pelancong luar yang datang ke sini sering terkejut apabila mengetahui bahawa di sebalik bukit-bukit hijau yang tenang, tersimpan kisah bagaimana Malaysia pernah menjadi pemain penting dalam industri biji timah dunia. Lokasi ke-8, fenomena Blue Thirst di Kuala Selangor. Pada waktu siang, ia mungkin kelihatan seperti kawasan sungai dan pantai yang biasa. Namun apabila malam tiba, pada waktu yang sesuai, air di kawasan tertentu akan bersinar dengan cahaya biru kebiruan apabila diganggu oleh pergerakan. Cahaya ini datang daripada plankton mikroskopik yang mampu mengeluarkan sinar bioluminescen. Dari atas bot, apabila ombak kecil memukul badan bot atau apabila tangan menyentuh permukaan air, seolah-olah beribu bintang kecil menyala di permukaan sungai. Suasana ini seperti adegan dari sebuah filem fantasi. Bagi pelancong luar negara, mereka biasanya mengaitkan fenomena sebegini dengan tempat-tempat eksotik di luar Malaysia, tetapi di sinilah mereka sedar bahawa negara kita juga memiliki keajaiban alam yang sama hebatnya. Lokasi ke-9, Pantai Kelambu di Kudat, Sabah. Dari pandangan atas, pantai ini kelihatan unik, seolah-olah ada satu jalur pasir yang menghubungkan pulau kecil dengan tanah besar. Bentuk ini dikenali sebagai tombolo dan ia bukan sesuatu yang selalu kita jumpai. Di kiri kanan benteng pasir ini, air laut jernih membiru dengan bayang pulau hijau yang tenang di hadapan. Walaupun tidak sepopular beberapa pantai lain, Pantai Kelambu mempunyai daya tarikannya yang tersendiri. Suasana damai, pasir putih yang lembut, dan pemandangan matahari terbenam yang memantulkan cahaya keemasan di permukaan laut. Bagi pelancong luar yang mengidamkan suasana tropika yang tidak sesak, pantai seperti inilah yang menjadi hidden gem sebenar. Lokasi ke-10, air terjun Mahua di Tambunan. Untuk sampai ke sini, pengunjung perlu memandu melalui kawasan tanah tinggi yang hijau dan sejuk. Dari pintu masuk, laluan menyusuri sungai membawa kita masuk lebih jauh ke dalam hutan. Bunyi deruan air semakin kuat sebelum akhirnya menampakkan tirai air yang jatuh dari tebing tinggi ke dalam kolam semula jadi di bawahnya. Airnya jernih dan sejuk, dikelilingi dinding batu dan pokok-pokok tinggi. Kabus halus yang terpercik dari hentaman air menambahkan lagi suasana magis di sekeliling air terjun. Ramai pengunjung menggambarkan Mahua sebagai antara air terjun tercantik di Sabah. Tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk membuatkan hati terasa tenang dan fikiran terasa lapang. 10 lokasi ini membuktikan bahawa Malaysia jauh lebih kaya daripada sekadar destinasi pelancongan popular yang sering dipromosikan. Di sebalik bandar-bandar besar dan tarikan arus perdana, masih banyak permata tersembunyi yang menunggu untuk ditemui. Dari gua yang menyimpan rahsia manusia purba, pulau vulkanik yang menjadi set rancangan realiti dunia, tasik bekas lombong yang bertukar menjadi taman rekreasi, sehinggalah fenomena cahaya biru di permukaan air pada waktu malam. Persoalannya, berapa banyak daripada tempat-tempat ini yang sudah kita jejaki sendiri? Dan berapa banyak lagi hidden gem lain di Malaysia yang masih belum kita kenali?